pembunuhan imej palsu Walaupun menerusi AI teknologi disifatkan sebagai kecerdasan satu menyekat buatan sementara AI, ia juga akses Orang memberikan ramai kesedaran khususnya rakyat Johor dinasihatkan Sekatan Perlusuran dengan dalam penggunaan penggunaan laman. Hai, nama aku Wen. Seorang pelajar seperti yang lain. Setiap hari, aku datang ke sekolah mencari ilmu. Tapi, tidak semua mudah difahami. Setiap kali ujian, keputusan aku tetap sama. Mengecewakan. Sampai aku sendiri dah penat nak cuba. Buat aku rasa macam tak guna pun aku usaha. Setiap hari, aku tetap datang ke sekolah, melakukan rutin yang sama. Tapi, semangat aku tak pernah ikut sekali. Sampailah satu masa, aku sedar. Ini bukan aku. Oh lah, senang je. Aduh. Capek kau dah siap ke kerja rumah Mat ni? Dah. Dah. Oh, bagus. Aku percaya ke capek ni? Go, cikgu dah tunjuk. Mana? Tu. Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Salam, semua boleh duduk. Hari ni, cikgu akan ajar muka surat 50. Semua boleh buka sekarang. Oh, pantasnya. Oh, kerja hari tu? Aku dah siap dah. Malas lah. Kerja. Malas lah. Ayam Irsyad. Wih. Tadi aku kat mana? Maksudnya yang tu, Ya je lah. tambah 2, kau dapat dah 4. Aduh, banyaknya kerja ni lagi. Kerja ni pula. Kerja ni lagi. Hei, banyaknya. Kenapa aku pening? Dapat. Oh lah, senang je. An enemy has been slain. Aku kat mana ni? Kenapa aku rasa tenang? Dunia tadi semua bising. Aku rasa penat dengan semua bunyi tu. Penat sebab walau teknologi maju pun, tapi aku tetap statik. Namun apa guna aku berharap jadi bagus kalau aku tetap tiada usaha? Bukan teknologi yang salah, tapi aku yang tak pandai mengawal. Aku tak patut scroll tanpa tujuan. Tak patutlah yang perkara yang lama-lama pun tak mendatangkan manfaat.
Aku tekad dengan diri aku untuk mula dengan satu pilihan, dengan berhenti guna dengan salah. Aku sedar aku salah. Aku sepatutnya gunakan teknologi untuk belajar, bukan leka tanpa arah. Weh, aku rasa aku nak cari ketenangan tu. Jom cari bersama-sama. Aku mimpi je tadi. Tak apa. Hari ni aku mula berubah. Aku bukan dikawal teknologi. Aku yang mengawal teknologi. Mimpi itu cukup untuk aku sedar. Dan sekarang aku bangun dengan pilihan yang baru. Setiap notis, setiap skrin aku akan gunakan dengan bijak.